Pegawai Ambeng memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Rabu bahawa terdapat kemasukan wang berjumlah RM6 juta dalam akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia secara berperingkat. Nur Faizah Osman yang ketika itu penolong pengurus Ambeng Berhad, cawangan Amcor Mall berkata demikian dalam perbicaraan 4 kes salah guna kedudukan untuk suapan berjumlah RM225.3 juta dan 3 pengubahan wang haram sebanyak RM200 juta dihadapi Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saksi pendakwaan ketiga, SP3, berusia 45 tahun itu berkata, sebanyak 10 transaksi kemasukan wang direkodkan dalam akaun berkenaan bagi tempoh 21 Februari hingga 17 November 2022. Semua kemasukan wang menggunakan cek dengan nilai tertinggi ialah RM1 juta sementara RM500,000 jumlah terendah, katanya yang kini bertugas sebagai penolong pegawai Ambeng Cawangan OUG. Menjawab soalan timbalan pendakwa raya, Nuralis Mat, saksi ini berkata, semasa kemasukan wang berkenaan sepanjang Februari hingga November 2022, Presiden Bersatu ketika itu dijawat oleh Muhyiddin.